Tu je jatuh. Tapi sini ramai mancing. Tapi tengok Amir. Atas sempat. Ni Mega Madrun sini dulu nampak tu. Ni sini dulu tak apa tu nampak tu dia tulis. Macam mana kalau Lokman nak apa ni? Ni dia dah tanya. Nama saya Fakhrul Fudan. Nama saya Muhammad Ahmad Hakim bin Syahri. Betul. So sekarang kita sedang tengah tunggu yang apa namanya? Lagi satu, bas lagi satu untuk sama-sama pergi ke Krabi. Betul. So sekarang Jauh sikit. sekarang pukul berapa? Sekarang Pukul 4.45. Ya betul. Lepas tu apa lagi ya? Kita orang boleh solat lagi. Ya betul. Saya lagi kita solat asar. So dengarkan nama bapak saya Syahri. Boleh diskaun. Ni sekejap. Number kereta kita nanti 186. Saya 9.40 saya akan capek. Kita dah tidur. Kita dah terjadi apa lah? Kecil sikit. Sekarang kita orang nak naik bukit. Bukit apa nama dia? Bukit, jap saya baca. Apa? Khao Tong Hill. Oh, potong eh. Buah nanti. Kau melebih ha. Terbuka memang kalau ni. Sana. Bukan Yalah. pasal terbuka. Aku yang boleh ke sana terus balik. Pergilah. Separate bill, right? Yes. How much? When it's ring, you can pay the counter. Oh, okay. Ya. Ha? Itulah aku nak beli tapi aku tahu aku pening kat atas ni. Dia kata nanti kan? Kabut. Dulu. Saya tutup ular. Dia orang jadi kau. Miss. Wih. Aduh, dekat. Kau ada apa jap? Ada beacon. Tak ada apa. Nak rekod kan? Tak. Dia macam nasi. Pakai apa? Saya dilayan oleh anak-anak saya. Ya. Anak saya gentleman. Ui, Aiman masak kan. Yes. Makan.
jangan record. Aku tak rasa. Tak apa, tak apa, tak apa. Hah? Tak pasti lah. Cerita daya. Dah nak letak air pun. Panggil dia. Panggil dia. Hello. Hello, hi. Aku dah tak pandai pakai sini. Ambillah sudu. Ada. Nak mengadu pun tak boleh. Cakap je. Solution. Okay. Main jauh-jauh. Air mati. Aku dengar. Korang. Nah. Tak lambai lah. Sotong hidup. Huh? Damn.